Sangkut. Nampak sangkut. Jadi itulah korang kena hati-hati lah. Lagi aku tunjuk kat korang macam mana kita nak pasang ikut makin ni betul. Okey, hari ni aku nak tunjuk kat korang cara untuk pasang balik kelas 125Z. Kat sini aku dah susun kelas dah. Dia letak kelas balik ni ikut susunan yang betul dah. Kat sini bukan boleh senang-senang, bukan boleh pasang gitu-gitu je tau. Dia ada marking dia. Kalau dekat aku kelas ni tak ada lah ni. Kalau dekat sini memang ada marking dah. Kau tengok ni. Ni marking dia. Nampak? Tu marking. Kita masukkan benda ni ke dalam ni. Dekat sini lah yang korang kena buat. Ni ikut dia punya marking dia tu. Nampak tak? Kat situ. Detik. Nampak tak? Kat sini pun nampak tak? Detik. Betul tak? Rian. Nampak? Rian. Okay, masukkan je. Cari dia punya dalam. Masuklah. Nampak? Nampak kan? Nampak? Ni lah aku cakap marking tu. Yang tu mesti kena sama. Sebab apa? Sebab apa aku cakap itu? Sebab kalau korang tak ikut marking tu, benda ni akan sangkut. Kita buang dia semua. Tengok lah tadi marking dia. Sini dan sini tau. Sini. Kat sini lah yang aku cakap tu, nampak? Kalau korang pasal tak ikut marking, dia tak boleh masuk lubang ni tau ni. Masuk dalam tu tau. Lubang tu. Nampak? Contoh lah. Kita ubah lah. Marking ni kita ubah kat sini. Dia ikut yang tanda ni. Ni tanda apa ni tu. Masuk kat sini. Nampak? Sangkut. Nampak sangkut. Jadi itulah korang kena hati-hati lah. Tengok betul-betul. Nampak? Masuk nanti nampak kan? Satu lagi bonus nak bagi tahu kat korang kaitan ni. Nampak? Primary gear ni. Primary gear ni, nampak? Korang jangan salah pasang tau. Dia ada marking kat sini, nampak tau? Marking. Nampak marking? Sini pun ada marking, nampak? Marking ni mesti selari tau. Masa korang nak pasang tu, marking ni mesti selari. Nampak? Selari. Selari kan? Nampak selari. Benda ni pelan-pelan pun tak ada masalah. Yang penting korang tengok betul. Jom, kita start pasang. Kan je tak ada masalah. Ini tak perlu ikut marking pun, tak ada marking kat sini. Tak ada masalah. Masuk je.